Cik Roses? Ya. Tunggu siapa tu? Tunggu siapa? Tunggu siapa? Tengah tunggu tak tahulah siapa-siapa lah yang sudi nak ambil Cik Roses. Tunggu pelanggan ke? Tunggu pelanggan. Jemput pelanggan kat sini lagi ni kalau pelanggan welcome, jemput masuk, jemput makan gitu. Wah, bagus jemput lah servis. Yelah, mestilah kena servis yang bagus. Kalau nak kedai kita orang datang layanlah customer dengan baik kan, jangan marah-marah, senyum. Jangan gaduh dengan customer. Boleh tak masam-masam? Boleh lah, tapi first and last lah. Kalau saya pergi kedai orang buat saya macam tu, saya first and last lah. Macam mana sedap masakan dia pun, tak apalah, goodbye. Kalau ada masalah, mestilah kena masam. Gaduh. Yelah, tapi tinggallah dekat rumah ataupun dah selesaikan dulu. Lepas tu, datang kedai buat macam biasa lah. Takkan nak muka masam dengan customer, bukan gaduh dengan customer. Kalau customer tu jenis yang cerewet? Layan je lah. Customer tu datang, bukan selalu pun kan. Ikut je yang dia nak, bagi je. Gitulah. Terbaik Cik Roses. Terima kasih Cik Roses. Bye-bye.